Mak dah cakap kan, Mak nak jadi pelawak. Mak yakin Mak boleh jadi pelawak. Masalahnya itu je impian aku. Dan kalau kata impian, kau kejarlah. Capai impian yang kau nak tu. Biasa. Biasa sangat. Aku nak yang luar biasa. Aku nak kau menari dangdut sekarang boleh? Kau beli kereta ke? Dah jadi artis kan? Mana boleh naik kereta biasa-biasa? Malu. Betul ke kau boleh tolong aku promote kedai aku ni? Kau jangan risau. Aku akan tolong promote kedai kau. Kedai daging dandut. Ah, Ini tahun 2026, bro. Ada lagi ke orang layan dandut? Itulah. Ketinggalan zaman betul. Kurang ajar. sebelum ni kau ingat kau kelakar sangat. Orang semua bencilah dengan lawak kau. Orang semua terima kau sebab lawak aku. Aku tahu kau tak suka dia. Tapi kau kena ingat, dia tu kawan kita. Dia banyak tolong kau masa kau susah. Apa lagi kau tunggu Putra? Tumbuklah muka dia, tumbuk. Ha. Kau ajar kau ni kan? Suka.